Nasihat saya untuk masyarakat di luar sana supaya tak terperdaya dengan fake braces. First kali perlu tahu rawatan braces yang sebenar hanya dilakukan di klinik oleh doktor gigi yang bertauliah dan proses dia dimulakan dengan ambil x-ray, ambil acuan gigi ataupun scan gigi dan ada discussion dengan doktor tentang kedudukan gigi dan progresnya dan apa yang outcome sepatutnya yang berlaku. Dari segi harga pula, fake braces memang jauh sangat-sangat murah berbanding dengan rawatan braces yang sebenar di klinik. Ini kerana rawatan braces sebenar di klinik dilakukan dengan barang-barang yang berkualiti tinggi, terjamin kebersihannya dan dilakukan oleh profesional doktor. Kalau sesiapa di luar sana yang dah terpasang fake braces ni, segera datang ke klinik pergigian berdekatan dan dapatkan rawatan consultation daripada doktor yang sebenar. Mungkin pada waktu tu doktor akan advise untuk buka braces yang dah dipasang itu, dan sebenarnya itu bukan merugikan anda tapi lebih meyakinkan untuk kesihatan pergigian yang berpanjangan yang nak guna sampai bila-bila.